Suasana panas tercetus di sebuah pejabat apabila seorang founder yang bayar puluhan ribu ringgit untuk mentor bisnes mengamuk kerana bisnesnya masih tak grow-grow selepas beberapa bulan. Saya dah bayar mahal-mahal kot. Asyik kena join craft dengan channel dia je. Tak boleh ke dapat solusi yang senang dan direct access je? Bisnes tengah drop ni asyik motivasi je. Apabila ditanyakan kepada staf syarikat tersebut, ini respon beliau. Betul. Kita orang pun tak tahu nak buat apa. Tiap minggu, bos pergi kelas tapi bila balik tak tahu nak suruh kita orang buat apa. Last kali kita orang buat benda yang sama je. Founder-founder di luar sana dinasihatkan memilih program coaching yang bersesuaian supaya tak buang masa dan anda boleh terus dapat solution yang direct kepada masalah anda. Koyak founder. Dengan saya insya-Allah tak koyak sebab saya punya one-on-one berbeza. Sebab saya dah study dah. And saya pun pernah buat macam tu dulu. Tapi the impact dia tak cukup. Sebab tu saya punya one-on-one yang pertama tiada expired date. Ikut pace korang. 8 session nak guna macam 15 bulan, 7 bulan is up to you. Ikut pace korang. Yang kedua, boleh bawa team. Dan team bukan trainer yang ajar. Saya sendiri ajar. Praktikal Dan yang ketiga adalah ni best, iaitu adalah boleh direct access, direct dengan mentor, direct solution, direct custom punya strategi untuk korang melalui WhatsApp. Kalau tak percaya cuba tengok kat sini. Apa saja WhatsApp saya terus reply dan kat situlah founder terus dapat direct result. So harga dia berapa? Korang boleh tengok kat sini harga dia untuk one-on-one dengan saya. So kalau korang founder yang tak kisahlah beg kuning ke, servis ke, makanan ke, nak grow dengan strategi zaman sekarang, insya-Allah saya boleh bantu anda. Baca kisah kat bawah.